Ada orang komen kat video YouTube. Dia cakap muka kau sama macam Ustaz Ustaz Fry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni kita ada macam biasa Alphard Airfryer kan masuk untuk tukar balance shaft. Tapi kita nak tunjuk kat sini yang balance shaft ni model untuk AGH 30. Suggestion tukar balance shaft ni adalah 9,000 km hingga 100,000 km dan ada marking dia untuk kita buka ataupun pasang nanti. Di bengkel kami hanya buat balance shaft ni dalam masa setengah hari saja dah siap dah. Macam owner ni datang mengadu kat kita. Pergi bengkel lain dia cakap ambil masa sehari hingga 2 hari. Tak, job ni hanya ambil makan masa setengah hari saja dekat bengkel kami untuk tukar balance shaft. So abang ni pun tenang je hati dia, datang kat sini, set appointment, kita kasih tukar balance shaft dia. Dan fungsi balance shaft ni pun untuk mengurangkan gegaran kereta. Kalau benda ni rosak, kereta korang bergegar teruk dan minyak pun tak akan naik ke atas. So yang mana ada kereta Toyota CBU ataupun yang selain Toyota, kena tahu kereta korang ada balance shaft ataupun tidak. Oh, sebelum end video, lupa reminder untuk kereta-kereta Alphard Airfryer Camry S5 2.4 2.5 not V6 lah. V6 tak pakai balance shaft. Korang ada balance shaft, jangan lupa. Customer ramai atas sini tak tahu balance shaft tu wujud. Boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Pum pam.